Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita bersama-sama menunaikan salat tarawih, dan insya-Allah sebelum kita menunaikan salat tarawih ada tazkirah sebagai peringatan antara sesama dengan kita secara ringkas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan ini untuk mengutarakan apa sahaja yang berada di dalam hati ini, semoga sampai ke hati tuan-tuan dan juga puan-puan jemaah sekalian. Pertama sekali, topik pada hari ini adalah berkenaan dengan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, seperti mana Al-Fadhil Ustaz Hafiz pada semalam hari telah menyampaikan berkenaan dengan tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang selalu kita dengar, ayat yang selalu kita terapkan dalam diri kita, tidaklah kita diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana kita nak menerapkan hakikat, nak mentahqiqkan al-ubudiyah itu sendiri di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Bagaimana kita nak menerapkan sifat ubudiyah, sifat penghambaan itu kepada Allah. Kita nak mengatakan bahawa kitalah orang yang paling taat kepada Allah. Bagaimana kita nak mentahqiqkan benda tu? Yang benar-benar kita taat kepada Allah, kita menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang paling banyak menghambakan diri adalah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyifatkan orang yang menghambakan dirinya, yang beramal untuknya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba dalam kata Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kata insan, kata manusia. Mungkin dari bagi kita secara dasarnya bila kita katakan hamba, itu adalah seseorang yang menurut kepada tuan dia, menghambakan diri dia. Tetapi hamba dalam bahasa Allah Subhanahu wa taala adalah yang mana Allah muliakan dia. Siapakah orang yang paling Allah muliakan di antara kita yang hidup di muka bumi? Siapakah mereka? Para anbiya dan juga para rasul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan para rasul ni? Dalam surah Sad, Allah SWT mengatakan wadhkur abdana Daud, dan kisahkan dan ceritakanlah berkenaan dengan hamba kami iaitu Daud alaihi salam. Di dalam ayat lain dalam surah Sad, wadhkur abdana Ayyub. Ayyub, kita lihat bagaimana perjuangan Ayyub, keimanan Ayyub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyifatkan Ayyub sebagai hamba dia. Kita ambil kisah ataupun contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah antara kisah dan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling popular sekali? Yang paling membawa makna yang tinggi dalam pada mata Islam, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk Isra' dan Mi'raj, di mana al-musyrikin, orang-orang musyrikin ketika itu menafikan benda tu. Mereka tak percaya. Ini adalah satu event, satu insiden yang paling penting sekali dalam sejarah Islam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah, aku telah memperjalankan hamba-Nya. Walaupun dia seorang rasul. Kita lihat bagaimana apabila ketika al-musyrikin menafikan Al-Quran, apa yang Allah SWT mengatakan? Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau engkau meragui apa yang aku turunkan kepada hamba-Ku. Kita dapat lihat bagaimana Allah memuliakan seseorang dengan perkataan hamba. Dan kita tahu dalam peribadatan kita ni, kita memerlukan kepada penghambaan. Saya teringat kepada satu quote daripada Ibn Qayyim al-Jauziyah, daripada kitabnya An-Nuniyah. Dia katakan wa ibadatur rahmani ma'a ghayati hubbihi ma'a dhulli 'abihi ma'a dhulli 'abidihi huwa qutbani. Pengibadatan seseorang itu adalah apabila dia sampai kepada kepuncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Puncak kecintaan tak cukup itu, tetapi dengan merendahkan diri dia dengan serendah-rendah penghambaan, huma qutbani. Dan Syekh Shalih Utsaimin mengatakan huma ruknani. Ini adalah dua rukun untuk menunjukkan pengibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ibadah. Wa madaruhu bil amri rasulih la bil hawa wan nafsi wasyaitani.
dan paksi daripada ibadah itu haruslah berpaksikan kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, la bil hawa wan nafsi wasyaitani, dan bukan daripada hawa nafsu dan juga daripada suruhan syaitan. Jadi penghambaan diri ni, subhanallah, kalau kita dapat lihat bagaimana kita nak memanifestasikan penghambaan al-ubudiyah itu sendiri, kita lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi kisah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila malaikat datang kepadanya, arsalani ilaika rabbuk. Dia katakan, malaikat itu berkatakan, wahai ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, arsalani ilaika rabbuk, sesungguhnya aku telah diutuskan kepada engkau daripada Tuhan kau. Afamalikan nabiyyan yaj'aluka au 'abdan rasula. Engkau diberikan pilihan wahai Nabi Muhammad. Engkau nak jadi seorang nabi dan juga seorang raja, ataupun engkau nak jadi seorang rasul dan seorang hamba. Kalau kita diberi pilihan, kita mesti pilih yang paling tinggi lah. Tetapi Nabi SAW, Jibril AS mengatakan, tawadhu' li rabbika ya Muhammad. Rendahkan diri engkau di hadapan Tuhan kau wahai Muhammad. Apa yang Nabi Muhammad pilih? Bal abdan wa rasula. Dan aku memilih untuk menjadi hamba dan juga rasul. Dan Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita meneliti kisah dia, bila Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis, kana yaqumu fil lail, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di pertengahan malam, hatta tatafattar qadamah. Ada yang riwayat mengatakan hatta tatawaram qadamah, sehingga bengkak dan pecah kakinya. Faqultu lahu, Aisyah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tasna' hadha ya Rasulullah? Kenapa kau beribadah sampai macam gini sekali ya Rasulullah? Alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Tidakkah dosa kau telah diampunkan apa yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa kau buat macam gini? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan? Afala an yakuna 'abdan syakura? Afala uhibbu an yakuna 'abdan syakura? Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Pengabdian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menggelarkan dia sebagai hamba Allah. Kerana itu di sebuah hadis yang lain dia mengatakan apa? La tatruni kama atrati nasara Al-Masih ibn Maryam. Jangan meninggikan aku, jangan mengagungkan aku seperti orang Nasrani mengagungkan Isa bin Maryam. Walakinna ana abdullahi wa rasuluh. Tetapi aku ni sekadar hamba dan juga rasul. Begitulah sifat yang perlu kita terapkan untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah, adalah kena ma'adzulli abidihi huma qutbani. Ingat tadi, ma'adzulli abidihi, dengan merendahkan diri dan hati kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus kejar untuk kita digelar sebagai hamba Allah dan bukan hamba dunia ataupun hamba manusia. Seperti yang saya pernah kongsikan, kalau kita buat sesuatu kerana Allah, maka itu adalah sesuatu yang kau tak boleh nak tinggalkan. Tapi kalau kita buat sesuatu kerana manusia, itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh nak mencapai seumur hidup kita. Kalam Ibn Qayyim, saya ulang lagi, ridhan nasi ghayatun la tudrak, ridallah ghayatun la tutrak. Keredaan manusia adalah suatu tujuan yang kita tak mampu untuk capai. Keredaan Allah adalah sesuatu tujuan yang kita tak patut tinggalkan. Fatruk ma la yudrak li ajli ma la yudrak. Maka tinggalkan sesuatu yang kau tak boleh nak capai dengan tujuan untuk melakukan apa yang tak patut ditinggalkan. Fallahu yamliku ma la yudrak. Sesungguhnya Allah memiliki semua perkara yang kita tak mampu untuk mencapainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita antara hamba-hamba yang bertakwa, yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak penghambaan kita, lebih rendahkan diri kita kepada Allah, maka lebih tinggilah dan darjatnya sisi kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mentahqiqkan al-ubudiyah di dalam hati dan jiwanya, merekalah yang akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua digolong di dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.